Okay. 3, 2, 1, action. Pendaratan baju Melayu. Cut. Bukan pendaratan. Dari semula. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menceritakan kisah sebuah... Cut. Cerita apa pula tu? Assalamualaikum. Hari ini saya sebagai seorang lelaki yang memiliki tubuh badan sadar ataupun plus size ingin memberi sedikit perkongsian. Kini warga plus size sudah tidak akan ada masalah untuk mencari baju pilihan yang sesuai dengan badan. Tidak sabar Om. Awet lalu lalai terus. Okey. Kita buat terus. Kini warga yang berbadan sadar ataupun plus size takkan ada masalah untuk mencari baju yang sesuai. Dia takkan terlalu menggelebih. Dia takkan terlalu besar. Dan kita dah 10 tahun kita reka baju yang sesuai untuk orang. Dan paling penting untuk plus size semua dekat luar sana, baju tuah kali ni boleh stretch macam apa yang saya buat ni. So, kita juga kat sini ada banyak pilihan warna, antaranya color dark blue, color yang tahun ni trending teal blue, paling penting, dan warna hitam. Nanti editor pandai-pandai yang masukkan color-color lain. Untuk warga Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya, boleh datang ke CJO Cotton, Queen City Mall KL yang buka setiap hari 10 pagi hingga 10 malam. Kita ada banyak warna dan kita ada banyak juga kurta. Contoh, kurta Ali lengan pendek, kurta tuah yang sama macam saya pakai, dan juga baju Melayu teluk belanga. Banyak warna dan banyak saiz.